balik. Mestilah. Abang kan hebat. Kalau Ara lawan dengan abang, mesti Ara kalah. Tak ada siapa boleh kalahkan abang. Kalau lawan dengan Aki, Aki pun kalah. Aki dah tua. Tak ada tenaga nak baling jauh-jauh. cuba abang balik. Mari kita lawan. Boleh? Yang baling batu paling jauh menang aiskrim. Aki belanja. Setuju. Harap pun nak aiskrim. Batu Aki lagi jauh. Aki menang. Mana Haji? Mana boleh Aki menang? Kenapa tak boleh? Sebab Tangan Aki panjang. Lagipun Aki berdiri depan sangat. Iya. Aris, kalau dah kalah, terima je lah. Ucap tahniah pada pemenang. Lain kali, cuba lagi. Tapi Aris tak kalah. Aki nasib baik je tu. Kalau lawan lagi sekali, mesti Aki kalah. Masih tak boleh terima yang dia dah kalah. Teringat Aki kisah ayam jantan dengan merpati. Aki nak cerita. Kisah apa pula tu? Ceritalah cepat Aki. Orang nak dengar. Cepat lagi. Yelah, sabar. Aris, tak nak dengar? Pada zaman dahulu, Sungguh bertuah penghuni hutan dapat mendengar kukukanku yang nyaring dan merdu. Mesti terpegun tengok mahkotaku yang cantik ni, kan? Terbang Terbang tinggi lagi merpati? Hebat kau merpati. Cara kau terbang memang berdaya. Apalah guna berterbangan di langit kalau akhirnya mendarat di tanah juga? Tapi aku seronok dapat terbang dengan sayapku ini. Sayap lemah dan pendek ni. Tengok ni. Ini baru sayap. Yelah ayam, sayap kau memang lebih gagah dan panjang. Bukan sayap aku je. Lihat ni. Mahkota merah menyala di kepala aku ni. Cantik kan? Cantik kan?
Aku kesian sebenarnya. Tengok kepala kau semua yang gondol ni. Alah, jom. Merpati, kau akan masuk bertanding kan? Kalau kau masuk, mesti menang. Bertanding? Bertanding apa? Kau tak tahu.